siapa pun macam tu juga. Lelaki ke wanita ke, memang bermula dengan kehidupan untuk emosi yang baik. Tapi kan saya tanya, untuk emosi yang baik perlu rehat yang cukup tak? Tak mestinya. Saya tanya, rehat anda cukup? Mama kan dia cukup rehat. Mama busy. Kenapa tidak rehat cukup? Saya tanya. Banyak kerja. Kalau tidur tu cukup lah. Saya tanya tidur paling awal pukul berapa? Sebelum 12. Sebelum 12. Paling awal pukul berapa? Baca sebelum 12. Kadang-kadang pukul 1 pun ada. Buat apa lama-lama? Lama-lama sangat tidur buat apa? Tempat baju je lah. Banyak Lantai. sangat rumah basuh. Rumah sampai malam tak habis-habis. Meeting apa malamnya? Belum. Sebab tu lah meeting Banyak malam. meeting dalam kehidupan. Tapi masalahnya, kadang-kadang saya rasa kan bukan sebab apa tau. Sebab kita ada telefon. Betul. Sejadah telefon ni. Masuk bilik pukul 10. Tapi lelaknya tidak. Pegang telefon. Ya. Dia nak tidur betul-betul, tunggu telefon jatuh atas muka. Selagi tak jatuh atas muka, tak muka tu, lagi tu dah tak tidur. Betul lah, betul. Yang jenis kodo dia barang ni lagi satu. Ya, TikTok. Shopee. Hari ni order esok sampai 10. Macam mana nak tidurnya? Sampai senduk pun beli online sekarang. Cuba try pakai bedok tengok sikit. Oh, lagi cantik. Saya nak tanya, kalau nak tunggu pasangan puji bila? Lambat. Kan cukup. Saya tanya paling awal pukul berapa pula puji alam? Dia pukul 4.30. 4.30. Saya tanya yang pukul 4.30 tu kan. Bunyi alam, pukul alam tu boleh bangun ke? Dia setengah jam baru bangun. Pukul 5 je baru Sekali bangun. alam pula kan. Kalau tunggu sekali alam tu, dah mungkin ke alam lain. Betul tak? Saya tanya, dah ke alam lain tu agak-agak kan, emosi boleh terganggu pula. Dah jaga-jaga, lepas tu duduk-duduk, tak apa, awal lagi. Dalam duduk-duduk asyik-asyik, tak tahu terlelak balik kan. Lepas tu mengejut. Lepas tu, Kejut. dia bawa benda-benda merepek dalam kehidupan. Tengok pula kan, tadi mimpi suami kahwin lain. Saya buat, saya banyak tempat dah saya buat kan. Ni. Tapi saya tak boleh kata apa bila saya buat program dengan Ibu Tunggal pula tau. Yang lain tak ada. Masuk program saya minta Cik Azmin tolong ajar makeup yang boleh cari suami baru. Pula saya kata, macam tu pun ada. Saya kata, dia ni banyak beli-beli dekat saya. Muka-muka cak artis ke. Kalau dah muka ubat segi tak boleh bagi pendek. Kita lakukan tu merupakan satu etika. Etika dalam diri sebenarnya. Saya tanya masa memandu, ada etika tak? Ada. Tak ada, dia hilang kan? Dekat. Etika memandu. Ada tak dalam memandu? Etika dalam memandu. Tanya. Yang tu untuk spread butter dan juga jam. Okey, sudu dengan garpu di atas pinggan utama digunakan sebagai coffee or tea spoon. Maksudnya kalau anda dapat minuman panas, boleh guna sebagai hot and coffee spoon. Tea or coffee spoon. Okey. Tapi kalau dapat dessert pencuci mulut ni untuk makanan barat, dia bagi aiskrim, dia bagi puding, bagi jelly, buah-buahan, cakes, muffin, cupcakes. Tapi kalau Malay cuisine, types masakan Melayu, dia bagi contoh dessert, dia bagi bubur, pengat, kuih muih, mesti ada 2 kuih muih. Sama ada yang pedas dan manis. 2 tu sahaja. Saya tanya, bila dapat sebiji karipap, nak makan karipap tu macam mana? Walaupun saiz dia kecil, anda tetap kena potong 2. Makan satu persatu. Jangan duk cucuk dengan garpu sebiji tu, duk sesah masuk sebiji dalam mulut. Walaupun dia saiz kecil.
Anda boleh nampak ada 3 garpu, 3 gelas berkaki di atas. Saya beritahu untuk majlis dia memang guna clear gelas. Gelas jernih sebab apa? Dia nak bagi kita ada rasa untuk minum minuman tersebut. Jadi dia bagi clear lah. Di gelas pertama dia guna untuk plain water, sky juice. Ni air kosong. Yang kedua, dia akan sepatutnya untuk makanan barat dia bagi red wine. Tapi kita Muslim tak boleh minum wine. Jadi dia tukar secara random, dia bagi jus ataupun cordial. Minuman manis. Yang ketiga, dia bukan sundae gelas. Letak aiskrim, letak puding, letak jelly. Dia sebenarnya untuk white wine putih tu. Tapi Muslim tak boleh minum, dia ganti sparkling air karbonat, sparkling warna menarik lah. Tapi air karbonat bukan karbonat tu, memang sparkling betul. Bukan Coca-Cola ke, Sasi ke, Pepsi ke. Dia bagi sparkling warna menarik. Okey, 3 garpu di atas. Yang hampir dengan pinggan utama digunakan untuk appetizer, pembuka selera. Untuk makanan barat, pembuka selera biasa dia bagi salad, seasoning salad dengan Caesar salad. Tapi kalau untuk Melayu, apa pembuka selera masakan Melayu? Rojak. Rojak apa? Bukan rojak. Buah bukan. Bubur bukan. Sampai belajar. Titisan terakhir tak boleh bercakap apa orang. Apa dia? King itu dessert. Apa dia lagi? Buah-buahan. Nasi mengkos, hidangan utama. Rentangkan di hadapan anda, kipas dengan perlahan. Ada setengah orang sungguh-sungguh punya lipas. Dalam kali lepas meja sebelah. Sampai ke seluruh tak mengaku. Siapa punya ni? Tak boleh kipas sebelah kiri, tak boleh kipas sebelah kanan. Takut ganggu orang kiri kanan kita. Goyang depan sikit je, hampa dekat peha. Jangan ikat kat leher macam Mr. Bean. Ada juga letak leher lagi saya kata. Nak buat apa letak leher ni tak elok nak. Kalau nak sangat letak leher, pinjam hak cucu ke anak punya hak beat tu. Sekarang ada fiber mangkuk kan. Dah tumpah boleh kaut balik. Untung cerita dia. Jadi ikut kesesuaian. Baru nak makan tu. Baru bermula untuk makan. Yang kedua, yang duduk nampak macam rumah-rumah sikit tu. Apa maksud dia? Tengah makan berhenti. Tengah makan berhenti sekejap. Yang ketiga, tiba-tiba ada tambah pula kat situ. Nak tambah nasi. You kena tambah. Apa maksud dia? Dah siap makan. Maksudnya menunggu hidangan yang kedua ataupun yang seterusnya. Tapi pastikan hidangan tersebut wujud. Jangan duk main letak je. Lagi pelayan datang dekat, dia kata apa? Minta maaf puan, belum tentu sampai kiamat akan ada hidangan seterusnya. Yang di atas tambah, di bawah pula sama dengan. Apa maksud sama dengan tu pula? Melintang pinggan tu. Nak makan lagi. Tambah. Yang Berhenti yang tengah. apa maksud dia? Yang sama dengan melintang pinggan tu. Tambah. Maksud dia anda suka makanan tersebut. Jangan panjang sangat. Yang saya rasa anda salah faham dengan yang tekuk dalam pinggan kan? Yang tu selesai makan. Yang sama dengan tu anda suka makanan tersebut. Yang last kali tu
Habis. Tak suka anda protes makanan. Maksudnya peralatan yang diletak silang tu anda boleh terlangkupkan. Cuma sudu, garpu, pisau sahaja. Bukan saya kata tiap pinggan ya. Jadi jangan salah faham macam tu. Ada apa nak tanya? Kadang-kadang yang melintang pinggan tu dia letak menyerong pukul 5 tau. Kadang-kadang orang faham macam tu juga. Dia kata dia suka makanan tersebut. Okey. Nak tambah makan. Nak tambah makan. Okey. Tambah lauk, tambah lauk. Nak tambah. Saya beritahu anda untuk satu majlis ada sesuatu permintaan anda, tolong angkat tangan. Jangan duk keluar macam panggil kat warung. Oi. Angkat. Nanti dia angkat tangan macam ni, dia dah faham anda panggil dia. Jangan. Oi. Oi. Lagi tak datang duk oi situ pula. Tak sopan dalam majlis ya. Saya beritahu. Bunga warna-warni kan. Bukan baju kurung, maksud dia pecahan warna pada tubuh badan. Tudung merah, baju biru, kain kuning, handbag hijau, kasut oranye, eyeshadow pelangi. Colour block tu tak boleh. Kena ingat, kita ni bukan di dalam bidang kerja bersama Legoland. Kita duduk kat rumah, masuk majlis, jadi pecahan warna terlampau banyak tak elok. Okey, pilihan warna berasaskan kepada warna kulit dan juga bentuk badan. Saya nak tanya anda, sebenarnya takut tak mencuba warna-warna yang tak pernah dipakai dalam hidup? Tak. Saya pakai je semua. Ada setengah orang tak berani. Dia takut macam, katalah contoh badan besar kan.